Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah ni, sahabat-sahabat. Petang ni Nek Yah rasa Nek Yah nak goreng bihun rasa. Nak goreng bihun cara mok-mok zaman dulu lah. Simple-simple. Sebab tak ada benda nak masuk benda lah tahu. Tak ada aku nak masuk benda. Kalau beli seumur pun tak sedap juga kan. Sebelum tu kita selawat dulu deh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey sahabat-sahabat, Nek Yah nak goreng bihun je petang ni, nak buka hari ni. Okey, ni bahan dia deh, kita tengok deh. Okey sahabat-sahabat, ni bihun. Bihun Nek Yah rendang dah tu. Rendang toskan. Lepas tu apa Nek Yah budang sikit, sikit daun kucah. Nek Yah kalau buat bihun daun kucah ni wajib kan Nek Yah bubuh daun kucah ni. Daun kucah ni Nek Yah tanam sendiri ni. Daun kucah, cambuh ni togel lah, Nek Yah panggil cambuh. Lepas tu sos dia lah. Biasalah cili sos tiram, garam, rasa, cili boh, seyawa sikit. Tu apa, udang kering. Ni bawang putih, bawang merah. Jom kita masuk deh. Okey sahabat-sahabat, masuk deh. Tebus minyak sikit. Bismillah. Okey sahabat-sahabat, minyak kita tu panas dah, kita tumis bawang ni dulu lah. Bawang ni Nek Yah tumbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Geruk budak kuali ni. Lepas tu kita bubuh lada. Bismillahirrahmanirrahim. Okey sahabat-sahabat, ni garing ni. Apa nama ni? Bawang kita dengan lada ni katak garing. Dah. Terbopi sikit dulu. Nak je masuk sini. Babuh sikit bubuh udang. Lepas tu kita bubuh lalu garang deh. Suka bergarang lalu lah, senang. Bergarang cukup rasa sikit. Gula, sos tiram, semak, cili sos, bubuh je lah agak-agak. Tak payah. Bos tak jauh sikit.
kita bubuh air sikit. Sahabat kan nak goreng ini bubuh air. Sebab ini dia keras. Okey, sahabat-sahabat. Ini ayah nak bubur daun mi Nak bubur ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sahabat-sahabat. Ni ayah hubur daun pucah. Ayah suka hubur daun pucah banyak-banyak. Tu kita bubuh ni. Dah kering acuh sikit. Last sekali kita bubuh campur. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat campur ni tak boleh lama kan. Kucah-kucah dulu duduk dah ni. Sebab dah sedap campur. Masuk banget. Okey. Sekarang bihun kita dah masuk. Kita tutup api. Okey, sahabat-sahabat. Ni bihun kita ni. Siap dah ni. Bihun ni yang siap dah. Kita buka ngok ni je lah. Pagi ni. Tak ada benda nak buat. Itu makan bihun ni tok makan nasi tu. Kenyang tu. Okey lah sahabat-sahabat, kita makan pula dah. Kita kena makan tepuk. Dia kena gabung dua ni. Makan bihun dengan tepuk kering. Okeylah sahabat-sahabat, nak ayah mohon maaf lah segala kekurangan sana sini. Nak ayah mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih banyak-banyak lah support Nek Yah deh. Nek Yah doakan anda semua semoga berada dalam rahmat Allah, sentiasa dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey sahabat-sahabat, kita jumpa di lain video deh. Bismillah, Allahu akbar. Bye bye.